Food festival yang meriah dengan macam-macam makanan yang viral dah mendarat dekat Ipoh ni koma. Food Hunter Festival yang diwangikan oleh Bombastic Perfume yang berlangsung dekat Lotus Station 18 Ipoh bermula 22 Oktober sampai 26 Oktober je koma. Dekat sini menghimpunkan macam-macam jenis makanan yang viral. Apa yang koma nak semua ada kat sini. Macam first ni awak try ayam penyet. Ada 3 level pilihan pedas. Ada yang pedas, sederhana dan biasa. Paling penting ayam dia besar. Next awak cuba pizza. Yang awak try ni mix pizza. Cheese yang dia meletak pun banyak. Yang paling penting pizza dia lembut. Untuk koma penggemar ramen, koma kena try ramen dekat ikan ramen ni. Sebab tekstur ramen dekat sini dia rasa basah sikit. Dan kalau koma makan time cuaca yang tengah hujan ni memang lagi layan lah. Boleh kombokan dengan ayam Korea dema ni. Datang Food Hunter Festival ni tak salah kalau awak tak try kerabu Maggi by King Kerabu. Rasa masam dia cukup dan rasa pedih dia pun cukup. Mana lagi koma nak jumpa. Untuk koma yang mengidam laksa, koma boleh try laksa by Mama Yong Kitchen ni. Nak lagi rare sebab dema ada jual laksa telur puyuh. Memang lagi macam rasa dia. Mochi by Mochi Mok ni pun koma kena try juga kalau datang sini. Macam-macam jenis flavor dan topping dema jual. Rasa mochi dia pun gebur-gebas. Yang nak try ayam gantung, koma boleh try dekat Kopi Kedah ni. Yang macam awak cuba ni kopi gantung dengan vanilla blue. Dan ramai artis dan influencer yang terkenal akan turut hadir memeriahkan suasana macam Ella, Apak Combi, Zamani dan ramai lagi.